Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu jiwa bas, itu cerita guys. So kali ni Yok nak buat review kita throwback sikit sewaktu Yok berada di SKS Bus ketika majlis pelancaran beberapa buah bas Quick Express yang terbaru pada ketika itu pada tahun 2025. Yok bersama ni lah sahabat kita Tuan Hafiz DJ tu dia tengah review bahagian luar, Yuk review bahagian dalaman. So tadi kita dah tengok bahagian dashboard, dan ini yang special untuk tempat rehat pemandu bas dalam bas T3 ini. Ada cermin, orang kata boleh lah sambil-sambil abang driver tu rehat-rehat, boleh tengok lah keadaan di luar sana. Dan yang paling Yuk suka untuk model T3 terbaru ni, ada tempat ni untuk mijakkan kaki untuk naik ke tempat rehat pemandu bas. So yang ini bahagian lower deck, seat yang sangat selesa dibuat oleh Damrong Seat Group. Seat yang berwarna merah dan mempunyai lining berwarna kuning, dan tertulis Queen di setiap tempat duduk dalam bas. So bas ni dilengkapi dengan televisyen dan CCTV.